Pernah tak terfikir apa sebenarnya asas sebuah negara? Bukan setakat ekonomi atau teknologi. Jom kita bedah buku Dynamic Etika dan Peradaban Malaysia ni. Apa intipati pentingnya? Buku ni mulakan dengan satu soalan besar. Macam mana nak bina sebuah negara yang harmoni? Okey, ada dua benda penting. Etika, iaitu kompas moral kita, dan peradaban, pencapaian kita bersama. Poin utamanya, pembangunan material kena seimbang dengan nilai moral. Baru negara kita mantap. Jom kita imbas kembali sejarah. Macam mana ia membentuk Malaysia yang kita kenal hari ini? Dari kerajaan awal sampailah merdeka, setiap zaman ni ada tinggalkan kesan mendalam pada negara kita. So, dengan sejarah yang kompleks tu, macam mana rupa masyarakat kita sekarang? Sangat pelbagai kan? Untuk hidup harmoni, kita perlukan toleransi, persefahaman dan saling hormat. Inilah tonggak utama. Yang menariknya, semua idea besar ni sebenarnya berkait rapat dengan kehidupan harian kita. Macam mana tu? Ia bermula dari diri sendiri. Nilai peribadi kita, cara kita bekerja, semuanya beri kesan pada masyarakat. Contohnya, sifat amanah, jujur dan bertanggungjawab. Inilah batu bata yang membina negara. Jadi, macam mana kita nak guna nilai-nilai ni untuk hadapi cabaran zaman sekarang pula? Globalisasi dan teknologi digital, dua cabaran besar yang betul-betul menguji etika dan nilai kita. Buku ni cadangkan etika inilah yang patut jadi kubu kita untuk lawan kesan-kesan negatif. Akhir sekali renungkan, pembangunan sejati ni ukurannya apa? Duit saja atau nilai moral juga?